Salam sejahtera pada yang beragama Islam. Assalamualaikum pada yang beragama Islam. Salam sahabatan, salam pertemanan, salam perantauan. Salam di mana jua anda berada. Okey geng, hari ini kita berada di sebuah banglo yang telah terbiar sepi. Orang kata lebih 15 tahun Nanti saya akan ceritakan serba sedikit tentang info di banglo ini. Yang belum subscribe channel YouTube saya, Roy Yusha, sudi-sudilah korang subscribe channel saya, Roy Yusha. Okey? Okey geng, jom aku ceritakan ataupun aku akan kongsikan sedikit demi sedikit info tentang banglo ni, tempat kawasan ni yang di mana aku berada. Okey? Tapi tak banyaklah info yang aku nak kongsikan dengan diorang, pada korang semua. So aku harap yang belum subscribe lagi channel aku, Roy Yusha, di YT aku, sudi-sudilah subscribe. Okey, subscribe itu percuma saja. Banglo ni terletak dekat kawasan Taman Malawati so aku tak bolehlah nak bagi location yang tepat. Okey, banglo terbiar ni di kawasan Taman Malawati, lah. Dia berhampiran dengan Taman Malawati lah. Okey. Sering menjadi subjek cerita-cerita misteri, orang kata apa, cerita-cerita yang mistik, okey, yang terjadi dekat kawasan-kawasan oleh penduduk sekitar sini. Orang kata apa, tak ada rekod resmi jugalah tentang banglo-banglo terbiar yang dah banyak berada dekat area Taman Malawati ni. Okey, Taman Malawati ni dia merupakan kawasan perumahan eksekutif yang mula dibangunkan dalam sekitar tahun 1980 hingga 1990. Kawasan ni dia terkenal dengan lot-lot banglo besar suasana berbukit dan kehijauan semula jadi. Ia berdekatan dengan area zoo negara dan menjadi pilihan golongan orang-orang yang berada yang mahu menduduk tempat ni secara privasi dan dalam ketenangan. Orang kata apa? Yalah, orang kata kat sini tak adalah hiruk pikuk apa semua dengan kenderaan besar-besar lalu dekat sini, okey? Di area Taman Malawati ni bukan ada sebiji saja banglo yang terbiar Okey. Kenapa banglo ni terbiar? Okey, terdapat beberapa sebab biasa mengapa rumah-rumah besar ataupun banglo-banglo terbiar ni telah ditinggalkan. Okey, satu, pertikaian harta pusaka. Waris tidak sepakat untuk menjual atau membangunkan semula rumah ini. Kedua, masalah keuangan. Pemilik mengalami kerugian atau muflis. Okey? Dan ketiga, projek ni kenapa terbengkalai? Pembinaan tidak siap sepenuhnya kerana bila banglo ni berada di lereng bukit, atas bukit apa semua, risiko untuk tanah runtuh, pokok tumbang dan banyak lagi yang akan membabitkan kawasan-kawasan bawah ni dilanda banjir. Okey? Dan keempat, pemilik berpindah ke luar negara. Rumah ni dibiarkan kosong dah terlalu lama lah. Orang kata mungkin pemiliknya dah arwah ataupun berpindah ke luar negara. Biasalah Dan kelima, kos penyelenggaraan terlalu tinggi. Banglo terbiar ni memerlukan penjagaan yang sangat-sangat mahal geng. Korang sedia maklum lah. No money, no talk. You got money, you can talk. Okey, itu serba sedikit yang aku dah kongsikan pada korang. Kenapa banglo dekat sini banyak yang terbiar sepi. Okey? Masalah kewangan, masalah harta pusaka, masalah pertikaian. Jadi korang pun sedia maklum lah Dan kenapa banglo-banglo terbiar atas bukit ni dan banyak banglo-banglo yang kosong ni sekarang ni dah menjadi sarang-sarang entiti-entiti yang tak kesat mata. Aku ceritakan sedikit. Seringkali juga yang orang kata penduduk kat sini diganggu oleh sesuatu. Okey, penduduk sekitar kat sini sering mengaitkan banglo-banglo terbiar dekat Taman Malawati ni dengan cerita-cerita seram, dengan kisah-kisah misteri. Okey, ada yang kelihatan lampu dekat banglo ni menyala, sedangkan banglo ni tak ada elektrik, tak ada lampu, tak ada air. Okey, tiba-tiba boleh ada nampak cahaya lampu yang berada dekat sekitar sini.
Kemudian ada bunyi-bunyi langkah-langkah kaki ataupun suara pada waktu malam. Suara-suara yang tak sepatutnya lah. Macam aku pun dah pernah terdengar suara gelak ketawa ramai di dalam kawasan ini. Okey? Korang boleh tengoklah. Layari aku punya TikTok channel Syah Yu Roy. Okey? Ataupun syah.u.soso. Korang boleh tengok sekali aku punya live dekat TikTok sana. Okey? Dan yang belum subscribe dalam channel YouTube aku ni, sudi-sudilah subscribe. Jom kita sambung. Okey, kisah pemilik yang meninggal dunia secara mengejut. Itu yang membuatkan banglo ni pun terbiar juga. Dan yang terakhir, dakwaan rumah tersebut ni pernah menjadi lokasi yang tempat yang orang kata sangat-sangat tragis. Ada yang berlaku kematian, kemungkinan semasa banglo ni dibina, pekerja ni telah mengalami gangguan ataupun dan telah kehilangan nyawa. Allahualam. Kemungkinan diganggu oleh benda-benda mistik yang mengakibatkan kes kehilangan nyawa. Allahualam. Cerita ni adakah benar atau tidak? Korang renung-renungkanlah. Dan kenapa tempat ni di Taman Melawati ni, tempat yang aku berada sekarang ni, okey, di atas bukit, hutan, sekelilingnya hutan. Okey, dia terletak berhampiran kawasan-kawasan hutan, bukit, curam serta berdekatan dengan Bukit Tabur dan Ampangan Kelanggik. Okey. Setiap pagi tempat ni akan mengalami kabus. Dan orang kata bila hujan turun apa semua, dan di sekitar sini dalam hutan ni banyak pokok-pokok besar dan jalan-jalan yang sangat-sangat sunyi, tanpa cahaya lampu, tanpa gangguan kenderaan-kenderaan yang berada dekat sekitar ni, menambahkan lagi suasana seram di banglo ini. Okey, pada kesimpulan lah untuk banglo ni, sebenarnya banglo ni dah terbiar lama. Tidak ada info yang sangat tepat yang aku kongsikan pada korang ni secara resmi atau tidak resmi. Kemungkinan besar ia ditinggalkan kerana isu-isu keuangan, harta pusaka ataupun projek yang tidak diteruskan atas unsur-unsur keseraman entiti-entiti yang sering mengganggu dekat tempat ni, dan banyak lagi jugalah daripada cerita-cerita penduduk-penduduk setempat dekat sini. Okey, itu adalah sedikit yang aku dah kongsikan cerita pada korang semua, dan ada juga yang bercerita dekat sini dulu pernah terjadi 2 kes kehilangan nyawa. Allahualam, benar atau tidak aku tak pasti. Ada yang mengatakan pemilik tuan rumah ini telah menamatkan riwayat diri sendiri kerana masalah ekonomi. Allahualam, aku pun tak pasti sama ada cerita tu benar atau tidak. Jadi korang boleh renungkan dululah. Dan ada juga yang bercerita di dekat kolam bawah tu, nanti aku tunjukkan pada korang. Okey, pernah lah ada anak-anak yang naik datang berbasikal apa semua. Mereka telah mandi dekat kolam tu. Masa tu kolam tu sampai penuh lah. Okey, memang penuh. Level dia memang tingkat atas lah. Dan aku tak tahu seberapa dalam. Kemungkinan dalam 1 meter lebih atau 2 meter. Mereka telah datang beramai-ramai naik basikal. Dan salah seorang budak yang mandi dekat dalam kolam itu telah lemas dan meninggal di sini. Okey, di kolam tersebut lah. Allahualam, sama cerita ini benar atau tidak, korang renung-renungkan sendiri. Aku hanya berkongsikan, okey, pada korang semua. Tapi tentang banglo ni, terus terang aku cakap, memang banglo ni padu. Sebab apa? Aku pernah mengalami penampakan kuntilanak merah putih serta anak dia. Okey, dan aku pernah ternampak kelibat hitam 2 kali ke 3 kali di atas sana semasa aku buat live TikTok. Okey, kalau korang sudi nak follow channel YouTube aku, terima kasih banyak-banyak. Sudi-sudilah subscribe, okey, dan jangan lupa tekan butang loceng. Okey, geng? Dan jangan lupa juga follow channel TikTok aku, Syah USOSO. Terima kasih. Ini di keadaan luar di banglo ni geng. Di bahagian luar dan sekeliling ni hutan. Di atas bukit. Okey. Dan terdapat pondok security dekat situ. Sekeliling ni memang hutan tebal geng. Di atas bukit
nanti aku akan bawa korang menyelusuri dalam banglo ini. Banglo di Taman Malawati. Sangat-sangat menyeramkan dan sangat-sangat padu dengan kisah-kisah misteri. Siap ada laluan parking geng. Ada laluan parking. Okey, terus terang saya ceritakan dekat sini saya dah alami sendiri penampakan Cik Kuntilanak merah, putih serta anak dia, dan saya pernah diganggu dekat bahagian atas tu yang saya cakap tu dekat bahagian atas tu. Penampakan bayang-bayang hitam tinggi besar geng. Cuma yang saya terkilan tu, bayang hitam tu tak nak muncul di dalam kamera. Tapi kalau korang nak tengok TikTok saya tu, memang ada gambar tu. Okey, korang boleh scroll saya punya VTT TikTok Shah USOSO. Okey? Hutan ni geng sekeliling ni. Okey, aku ulangi lagi. Ke mana kita nak masuk? Hutan ke apa ke? Kita wajib bagi salam pada Rasul kita. Okey geng? Ya Rasulullah. Okey, di sebalik sana tu, yang aku pernah nampak, Cik Kuntilanak putih merah dengan anak dia. Dekat sebelah sana Banglo ni memang seram geng. Banglo ni memang seram. Okey, banglo ni kalau siap cantik pemandangan dia. Tu. Dekat sini yang aku pernah nampak kelibat hitam dekat celah dinding tu. And then aku nampak lembaga hitam pernah dekat sini. Masa tu kamera aku dekat sini. Aku pernah nampak sosok lembaga hitam tinggi besar kat sini geng. Tapi dia tak masuk pula. Orang kata apa, tak interframe
dalam aku punya apa? VTT ni. Yang ni aku tak pasti dia nak buat ruang apa Mungkin ruang solat ke apa. Terima kasih. Karina, thank you. Ini aku di bahagian atas sekali Ada alung dekat bahagian bawah. Membahayakan tempat ni. Tak ada penghadang apa semua. Jadi kalau banyak bermain, okey, risau ada yang cedera. Jatuh ke bawah, tertolak kawan sendiri, apa semua. Kalau benda tu nak tolak, mustahil jugalah sana tu di ruang yang luar base. Sana base. Pintu lift. Tu ada bilik. Bilik, banyak bilik. Banglo ni kalau malam memang menyeramkan, geng. Petang sebelum maghrib pun aura dia dah terasa Aura dia dah terasa, dah keluar dah. Aura-aura makhluk-makhluk yang tak kesat mata. Aku nak bawa korang tempat yang aku nampak anak Cik Kuntilanak. Masa aku ada kat sini lah, aku nampak anak dia duduk dekat satu dahan. Okey, tapi dahan tu aku rasa dah patah, geng. Sebab mungkin hujan ribut, dah lama lah dalam hampir 3 tahun jugalah yang aku dah nampak Cik Kuntilanak, anak dia, anak beranak. Ada dalam VTT boleh tengok Terima kasih PC. Ana Sandakan, thank you. Dekat bilik ni yang saya nampak kuntilanak merah putih. Okey, lepas tu anak dia hilang Okey, dekat sini di pokok sana tu. Okey. Aku nampak apa? Kuntilanak merah dengan putih. Korang boleh tengok aku punya VTT Memang banglo ni memang padu, geng. Memang seram. Memang ada makhluk yang tak kesat mata memang menghuni di tempat ini. Serta penampakan lembaga hitam yang aku dah nampak. Cuma dia tak tangkap kamera lagi Okey, jom kita turun ke bawah pula
suasana siang dengan malam jauh perbezaan Jauh perbezaannya. Ni kalau aku pakai budak-budak. Ada budak aku yang aku bawa diam-diam. Aku suruh dia terbalik kan. Lepas tu buka kapet kat situ, siap hidang nasi. Okey? Hari tu kapet tu kat sini kan. Tiba-tiba baik, cantik je kapet tu dekat atas terlipat. Baik je almari tu berdiri tegak. Ini ruang lift juga geng Ini ruang lift juga. Kemungkinan lift yang ini untuk bawa naik makanan. Okey? Naik makanan. Sebab dapur dia tingkat bawah sekali. Cuma tak boleh masuk Ni ruang lift Tu. Waalaikumsalam. Hari ni ada Along. Ada dengan Along. Along lambat sampai tadi. Cia Mirza, thank you. Maizan. Minta maaf. Tersasul nama. Love, thank you. Guys, bantu Sanda punya touch, geng. Sekeliling ni hutan. Atas bukit Sekeliling dia hutan. Itu untuk apa? Turun parking. Tu. Luas parking dia luas. Ini ruang basement dia, geng. Ruang apa? Parking. Besar, geng, parking dia. Besar. Okey, ruang parking dia besar. Ini ruang parking dia besar, geng. Ruang parking dia. Besar ruang parking dia. Dan ni store simpan barang-barang kita. Okey? Store simpan barang-barang kita. Sangat besar dan menyeramkan. Dan makhluk-makhluk gaib bukan mudah tapi alhamdulillah selama yang aku buat ni dah banyak juga yang aku nampak entiti-entiti yang wujud. Okey? Korang boleh tengok dekat YouTube aku, dekat TikTok aku. Okey? Korang boleh scroll satu persatu. Okey? Aura dia boleh rasa juga tapi ni di waktu petang boleh terasa
Seram tu. Dan dekat sini juga ada tempat orang buat pemujaan Dan bukan setakat itu aja. Ada yang buat syuting filem dekat sini. Okey? Ni kolam dia dan salah seorang daripada budak tu telah kehilangan nyawa kerana lemas. Okey? Ada sekumpulan budak naik basikal datang dekat sini, telah mandi dekat kolam ni satu ketika dulu. Kemudian salah seorang daripada mereka telah kehilangan nyawa. Allahuaklam, sama ada cerita itu benar atau tidak, saya pun tak pasti Okey? Dekat sini yang diorang kata ada keranda lah apalah. Bukan keranda geng. Peti ni masa diorang buat construction, diorang letak barang-barang diorang barang-barang kerja. Macam mesin, grill apa semua, jadi tak payahlah nak bawa balik. Okey? Tapi macam keranda. Tu. Dah bergerak. Okey? Tengok dengan kesan-kesan merah. Ini yang diorang kata keranda. Macam keranda juga. Untuk buat dinding pertahanan ni. Ada lagi satu tingkat yang diorang kata bilik rahsia. Tapi itu bukan bilik rahsia. Bilik pipe juga. Okey. Okey, dulu sini ada meja tau. Dibuat tempat meja pemujaan. Tapi dah dibakar Dah dibakar. Tu. Meja ni dah dibakar Ni satu lagi peti. Yang diorang kata apa? Keranda mayat. Bukan. Tu. Yang ni penuh dengan kayu-kayu. Okey? Ni ada logo-logo. Satu ketika dulu ada lambang dan dijadikan tempat pemujaan dekat sini. Satu ketika dululah, tak tahu sama ada syuting filem ataupun apa Allahuaklam dulu ada logo geng, ada mentera, logo mentera. Mentera-mentera ada lah Ini bahagian tepi bahagian belakang. Ni satu lagi tingkat geng, tapi tak boleh nak pergi Tu. Sebab pernah ternampak tali pinggang Tu. Yang nak pergi ke ruang dapur. Kemungkinan bahagian bawah ni adalah ruang dapur dia. Okey. Kemungkinan ini adalah ruang dapur. Tu. Bawah ni Ada satu lagi ruang. Tapi tak boleh turun. Membahayakan. Paling risau tali pinggang. Tu. Tangga dia yang dekat tadi tu apa? Yang saya tunjuk tadi. Okey. Tu. Orang kaya je geng. Mozaik dia pun sekeping harga 200-300 kok geng. Mahal. Sekeping je mozaik dia. Ku semangat.
Gelap geng. Ini lift. Menyeramkan tak ada penghadang ini. Jadi kalau terlebih bermain membahaya. Okey? Saya kalau masuk sini kadang-kadang seorang aja. Seorang-seorang diri. Kalau tak ada orang yang nak ajak collab, saya akan datang kat sini buat seorang-seorang. Okey? Membahayakan Sayang kan banglo ni. Siang tak seram. Malam. Itu pun tak berani nak masuk seorang-seorang. Menyeramkan. Bawah ni kolam tu, kolam. Tu. Rina, thank you. Tengok kat jendela ni. Tu. Tengok tu aku kata 7,5 tingkat ataupun 8 tingkat. Dia ada curve dia. Okey? Tu. Ruang parking Bila malam, kala bulan mengambang, memang lagi menyeramkan. Tapi kalau seorang diri, okey, seorang-seorang diri Petang hari ni pun geng, boleh terasa sedikit demi sedikit aura dia aura yang dah mula, orang kata apa, aura mistik dah mula datang. Contoh macam tu lah, dah mula terasa. Kita naik atas. Korang tengok mozaik dia kan mozaik dia tu. Kau tengok mozaik dia tebal tu, batu mama dia. Mahal tu. Mungkin benda tu tak suka sepa-sepa. Ini bilik mandi kan. Toilet. Dia buat toilet. Okey. Tadi korang dah tengok Aku dah bawa korang telusuri banglo ni. Banglo ni malam memang menyeramkan. Kala malam bulan mengambang. Membahayakan Membahayakan. Jadi kena berhati-hati geng.
Ni dulu tong ni dekat bawah. Yang aku nampak kuntilanak tu dekat pokok ni, geng. Tu, pokok ni Pokok ni dengan anak dia. Putih, merah putih dengan anak dia. Ada dalam VTT, korang boleh tengok TikTok aku lah, dalam VTT TikTok aku, sha.u.soso. Ini ruang untuk pergi ke apa? Parking kita. Okey. Ini jalan keluar. Sangat menyeramkan macam aku cakap lah, di waktu malam, color bulan mengambang. Ni kalau masuk daripada sini, tuju ke parking tu, parking bawah tadi tu. Lebih dari 10 biji kereta lah, kereta yang mewah-mewah. Okey geng, kita dah habis explore dekat banglo ni, banglo yang menyeramkan. So jumpa lagi dekat lain hari. Okey, jangan lupa yang belum subscribe, sudi-sudikanlah subscribe channel host anda ataupun dan tekan loceng. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.